Okey, mula-mula, bila ada orang yang tak bayar maintenance fee ni, pihak JMB ataupun pihak MC ataupun pihak Majlis Perbandaran sendiri, mereka perlu keluarkan defaulter list. Defaulter list ni adalah senarai nama-nama orang yang tak bayar lah. Dia kena ada nama, unit dan juga amount berapa yang dia tak bayar. Lepas tu, defaulter list ni kena tampal dekat notice board ataupun dekat lift ataupun dekat mana-mana bahagian yang orang ramai boleh nampak. Guard pun boleh jugalah dekat post guard tu. Okey, kemudian dia kena keluarkan satu notis tuntutan suruh bayar lah. Lepas tu hantarlah kepada alamat tu. Lepas tu kena tunggu 14 hari. Okey, selepas 14 hari dia tak bayar, dia ada dua cara. Yang pertama, dia boleh potong air ataupun yang kedua dia boleh potong SS card. Ini cerita kalau rumah ada SS card lah, macam apartment atau kondo tu. So, kalau defaulter ni dia nak balik air dia nak balik SS card dia kena bayar tunggakan management fee dia tu dan juga kena tambahan RM50 penyambungan semula apa yang telah dipotong. Okey, katalah cara ni tak boleh jalan. Mungkin dia pun tak duduk situ. Sebab tu dia tak heran kalau SS card kena potong ataupun air kena potong. Okey, next process, kita boleh ataupun JMB boleh masuk ke court ataupun ke tribunal buat tuntutan kat sana. Okey, then finally dia punya enforcement. Okey, untuk yang ini, pihak JMB ni dia boleh hantar satu permohonan, satu borang kepada pihak COB, Commissioner of Building. Lepas tu dia buat permohonan lah yang dia nak buat sitaan ataupun dia nak mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tu. Jadi COB ni biasanya COB ni dia adalah part of the Majlis Perbandaran lah. Okay, jadi COB ni dia luluskan, dia akan keluarkan warrant of attachment. Okay, so bila dapat warrant of attachment ni, pihak JMB, pihak MC ataupun pihak pengurusan, mereka boleh pergi ke rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang sama nilainya dengan tunggakan management fee tu. Okey, dia ada syarat dia. Dia mesti datang pada waktu siang. Dia tak boleh datang malam-malam. Dan dia mesti ditemani oleh COB. COB tu salah satu pegawai mesti ada datang sekali lah. In case kalau ada kesukaran untuk masuk ke rumah ataupun ambil barang-barang dalam rumah tu, pihak JMB boleh minta pegawai polis menemani mereka supaya proses tu dapat dijalankan dengan smooth dan baik. Tapi dia mesti level inspektor dan ke atas. Okey, katalah dalam rumah tu ada tenant. So, bila pihak JMB datang ke rumah tu ada tenant, dia boleh ambil barang-barang tenant tu dan kemudian tenant tu boleh claim balik dengan landlord dia. Contoh kalau tenant tu mungkin tak ambil barang lah, mungkin dia tolong bayarkan. Bila dia tolong bayarkan, jadi pihak tenant tu dia boleh minta dengan landlord untuk kurangkan sewa pada bulan tu ataupun 3 bulan untuk coverkan bayaran yang dia telah bayar. Macam tu lah. Okey, sampai sini dulu. Bye.